wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sekali berjumpa bertegur sapa, saling tersenyum, mencetus rasa. Di forum remaja kita berjumpa, tabiat tak apa, mahasiswa binasa. Alhamdulillah malam ini kita bersama saya, iaitu yang berbahagia Ustaz Fahrul bin Muhammad Joy. Beliau merupakan sekarang ini pengarah penyelidikan dan modul untuk Fitrah Perkasa sekarang ini. Yang lain itu boleh baca sendiri. Banyak sangat nak baca kan. Hebat Ta'ala berikan, anugerahkan kepada semua makhluk. Tidak kira manusia, haiwan ataupun binatang. Perasaan cinta ini jugalah yang Allah kurniakan kepada manusia, yang Allah ciptakan lelaki dan juga perempuan yang mempunyai perasaan saling bercinta. Dan semestinya cinta di kalangan manusia ini lebih hebat daripada cinta di sesama haiwan. Sebab perasaan manusia berbeza dengan perasaan haiwan, dan manusia mempunyai akal fikiran. Tetapi Ustaz, ada orang menyebutkan walaupun cinta ini fitrah, tapi kadang-kadang ia membawa fitnah. Apakah ini benar? Cinta itu fitrah yang membawa fitnah? Ataupun bagaimana Ustaz melihat soalan cinta ini? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang dihormati Tuan Kursi Majlis Ustaz Abdul Razak, yang berbahagia sahabat ahli panel, perbincangan ini kepada soalan yang dikemukakan Ustaz Razak tadi, ingin saya tegaskan bahawa kenapa cinta dipilih menjadi perbincangan yang kita ketengahkan pada malam ini. Ini dan siapa, cinta adalah satu kuasa yang luar biasa yang tidak ada tandingannya. Kalau kita lihat, apabila kuasa itu digunakan dengan sebenarnya pada ketika yang tepat dan oleh orang yang tepat, maka jadilah seperti mana Rasulullah SAW dan para sahabat yang dapat menyelamatkan manusia daripada huru-hara di dunia dan juga neraka di akhirat dengan rasa cinta. Itu apabila cinta diletakkan pada tempat, ketika dan siapa yang tepat. Tetapi kuasa boleh disalahgunakan. Sebab itu cinta kalau tersalah, dia akan membawa kebinasaan. Seperti mana dia membina, dia juga boleh meruntuh. Sebab itu cinta apabila tersalah tempat, tersalah masa dan ketika, dia akan memusnahkan. Sebab itu acap kali cinta digunakan oleh kapitalis, oleh musuh-musuh Islam untuk menyemarakkan budaya hedonisme di kalangan remaja. Sebab itu apabila cinta salah letak, lahirlah suatu perkara yang kita rasa negatif. Bila orang bercinta, mereka tidak bangun lagi semangat yang berkobar-kobar seperti mana Rasulullah dan para sahabat. Tetapi sebaliknya, lahirlah kata-kata seperti mana, aku umpama gagak dirumba, engkau adalah merak kayangan, semua dah inferior. Ataupun kalau kita dengar, kata batin itu menjerit tanpa suara, dah hancur. Oh Tuhan, kau cabutlah nyawaku. Itulah cinta apabila tersalah letak dan tersalah siapa kita meletakkan cinta itu. Bagaimana kita nak membangunkan kekuatan supaya cinta itu yang dikatakan oleh Ustaz tadi fitrah? Kita mesti melihat cinta dengan perspektif yang betul. Ada ungkapan yang mengatakan, what you see is what you get. Apa yang kita lihat, itu yang akan kita dapat. Kita tak mungkin dapat sesuatu yang kita tak lihat. Sebab tu kalau kita sebagai metafora, kalau kita melihat laut, ada orang yang melihat laut hanya melihat di permukaan, ombak ataupun abu-abu di atas laut. Dia lihat itu, dia dapat itu. Nelayan sebaliknya, dia melihat hasil tangkapan laut, ikan, sotong dan sebagainya.
Penyelam mutiara dia melihat kededaran, itu permata yang ada di dasar laut. Jurutera petroleum dia lihat emas hitam yang ada di dasar laut. What you see is what you get. Sebab itu cinta mesti dilihat dengan pandangan yang tepat, supaya apa yang kita dapat daripada cinta adalah sesuatu yang tepat juga. Siapakah yang pandangannya lebih tepat daripada pandangan Allah? Sebab itu apabila kita melihat cinta, kita tidak boleh tersalah ataupun terpisah daripada tauhidik mindset, pemikiran, worldview, tasawuf yang berdasarkan pandangan ilahi. Itu yang dikatakan perspektif Islam. Jadi kalau kita nak melihat cinta, nak zoom in cinta macam tu saja, tak boleh. Kita mesti memahami secara general apa Islam tu sebenarnya dulu. Kena back to basic. Kita kena lihat secara keseluruhan, barulah kita boleh zoom in pada cinta itu sendiri. Sebab itu kalau kita membincangkan cinta, kena back to basic. Kalau dalam Islam, apakah tujuan hidup manusia? 3 persoalan asas yang kata back to basic. Dari mana kita datang, untuk apa kita dijadikan, ke mana kita pergi selepas ini, ataupun apa mission kita atas muka bumi, apa reason for our existence. Kerana mengapa Tuhan ciptakan cinta berasaskan mengapa Tuhan ciptakan manusia. Selagi kita tidak dapat jawab mengapa Tuhan ciptakan manusia, selagi itu jawapan kita terhadap mengapa Tuhan ciptakan cinta tidak akan dapat. Back to basic, asasnya. Mengapa Tuhan ciptakan manusia? Simple. 3. Yang pertama, yang dikata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuhan ciptakan kita untuk menjadi hamba. Yang kedua, ini ja'alu fil ardi khalifah, sebagai khalifahnya di muka bumi. Dan Dr. Yusuf Qaradawi menambah satu lagi, iaitu pemakmur ataupun mengimarahkan muka bumi ini. Atas 3 itu, maka untuk menjalankan mission yang 3 ini, manusia diberikan nikmat lahir dan nikmat batin. Nikmat lahirnya, panca indera, akalnya, nikmat lahirnya, segala-galanya, saya kata panca indera, dia boleh menguasai muka bumi dengan begitu juga nikmat batinnya, termasuklah antara ribuan nikmat yang dibekalkan untuk melaksanakan mission tadi, cinta. Salah satu daripada ini. Sebab mengapa? Mission yang 3 itu, iaitu sebagai hamba, sebagai khalifah, dan sebagai pemakmur muka bumi ini, tidak dapat dilaksanakan secara sendirian. Sebab itu wujudnya manusia, wujudnya Allah cipta namanya coexistent. Maksudnya wujud secara bersama. Karena untuk melaksanakan tugas sebagai hamba, sebagai khalifah, memakmurkan muka bumi, manusia perlu bersama-sama laksanakan. Kerana ini tugas besar. Dan ikatan antara manusia dengan manusia untuk melaksanakan tugas besar ini ada nukleusnya. Nukleusnya selepas diri ialah keluarga. Dan untuk membentuk keluarga, itulah dikatakan perkahwinan dan pernikahan, dan didahului oleh percintaan. Jadi kita tahulah bahawa apabila kita melihat Islam dan melihat cinta, cinta rupanya bukan tujuan, cinta hanya jalan, cinta bukan matlamat, cinta hanya alat. Jadi salah sekali lah kalau kita lihat kadang-kadang pemikiran remaja dirosakkan oleh Indonesia, termasuk kita. Apabila kita melihat filem Hindustan, saya kata cinta dinobatkan seolah-olah menjadi Tuhan secara tidak langsung. Saya pernah kadang-kadang secara tak sedar dan tak sengaja tertengok juga. Bila bertemu 2 orang terkasih, wah, ada orang yang mengulas di belakang. Tuhan pun tidak boleh memisahkan mereka. Wah, di mana kudrat dan juga Tuhan waktu itu. Masuk ke dalam loceng, dia buncing dia, loceng kuil itu, ping, kata. Kalau engkau pisahkan aku dengan kekasihku, aku tidak akan bunyikan loceng lagi di kuil ini. Wah, kita bertengok, real steady. Waktu itu Tuhan diletakkan di mana? Sebab itu apabila kita ditackle oleh filem-filem dan lagu-lagu ini secara subconscious mind kita, bukan conscious mind kita, subconscious mind. Subconscious mind ini akal bawah sedar yang kita terjajah. Al-Ghazwul Fikri, penjajahan pemikiran pun berlaku. Dan waktu itu saudara-saudari, cinta yang dikatakan fitrah itu menjadi fitnah. Kenapa saya katakan cinta itu fitrah? Tengok di atas tu. Ditanya kepada Umar Al-Khattab, jawapan cinta itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dibendung.
memang kita tak dapat bendung cinta. Kerana cinta dari Allah. Cinta itu gharizah, fitrah. Allah Subhanahu wa taala datangkan cinta kerana dia adalah penting bagi software manusia. Manusia ni macam juga komputer. Ada software, ada hardware. Hardware dia bisa